Assalamualaikum guys. Malam ni kita OT sebab kita ada sebuah program MyV nak tukar enjin. Sebabkan queue panjang, kereta banyak, kita terpaksa OT malam ni. Ni enjin lama dia overheat, so enjin dia kita dah buat turun. Ni enjin lama dia. Enjin lama dia overheat. Kita akan letakkan gearbox ni dan kita akan masukkan. Ini enjin baru ya, enjin pasok 1.3. Enjin buka dah hafal pasang, enjin 8. Ini cincin. So, gearbox ni kita akan pasang balik kat sini. Kita pasang, kita masukkan semua enjin dan gearbox tu kat kereta MyV lagi better. Siapa yang berminat, ada masalah enjin, overheat, terus datang sejarah kami yang berada di J1 Subang Jaya. Kita ada banyak ready stock enjin 1.3, ada juga enjin 1.5 dan buka daripada hafkat pasok. Tadi kita start barang enjin ni pukul 7 malam. So sekarang pukul 9.37 malam. Dah hidup enjin dah hidup, dah siap naik. Kita tengah running dulu. Nak okey ke tak okey. Nanti apa-apa kita update. Assalamualaikum.